Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat malam. Bersiaran dari Stadium UiTM Shah Alam untuk membawakan kepada anda kejohanan sukan bola sepak MBSB Bank Championship Liga A1 Semi Pro perlawanan minggu ke-6 di antara tuan rumah UiTM United menentang dengan Melaka FC. Dan ayuh kita memperlihatkan line up di mana ini merupakan kesebelasan utama untuk pasukan UiTM United di bawah kendali Encik Muhammad Yazli Yahya. Muhammad Harif Bishari diturunkan selaku penjaga gol utama, diikuti oleh Muhammad Ikhwan Hakim, Ahmad Haikal Haziq, Muhammad Arif Imran, diikuti oleh Wan Muhammad Irfan, Muhammad Shazman Jeffrey, Muhammad Daniel Ramizan, Muhammad Haziq Deli, Muhammad Airil Mifzal. Pemain nombor 28 Muhammad Noh Azlan dan juga akhir sekali pemain 29 Zikri Hafiz. Kesebelasan utama pasukan Melaka FC di bawah kendalian coach K. Devon menggunakan formasi jika tidak silap 4-4-2. Di mana T. Syahishwaran diturunkan selaku penjaga gol utama, kapten pasukan Muhammad Nasir Basharuddin, diikuti oleh pemain import Fusaini Isah. Kemudian Abdul Azim Rahim, penjaring gol utama, 5 jaringan setakat ini. Kehilangan bola Zikri sebentar tadi. Michael, tolakan ke hadapan Nasir dan satu cubaan jarak jauh. Oh, Haikal kehilangan bola. Tolakan. Oh, ini kedudukan terbuka untuk Fusini. Dan Fusini tolakan ke kanan. Bagaimana pula tendangan ini? Masih lagi menanti bola. Dan tendangannya agak tinggi. 15 minit berbaki. Tidak termasuk masa tambahan yang bakal diberikan oleh pengadil perlawanan. Dan kita lihat high press berlaku di bahagian midfield. Melaka ketika ini merencanakan serangan. Ada larian di bahagian kiri. Kepada siapakah? Tendangan jarak jauh. Dan pemain 29 Zikri. Hantaran 1-2 baik kepada Zikri. Dan Zikri bagaimana? Satu save yang baik daripada Syahishwaran. Jauh balingan ini. Dan bola muntah. Chance untuk Azim menendang. Dan itu dia pembuka tirai jaringan. Pemain nombor 12 Abdul Azim Rahim membuka tirai jaringan 1-0. Dan secara keseluruhannya gol ke-6 peribadi beliau. Kita lihat bagaimana balingan ke dalam ini oleh Nasir. Tinggi dan berlakunya keadaan kelam kelibut cuba untuk melakukan closing terhadap Michael. Dan Azim kaki kanannya cukup berbisa. Dia rembat dengan begitu padu, begitu rendah. Dan 1-0. Tidak dikawal terlalu lama untuk respon. Dan jaringan pembukaan dengan 10 minit berbaki. Jadi kalau ikut purata Melaka daripada 5 match adalah 2 gol. Oh, tetapi free call ini nampak baik. Oh, chance, peluang untuk Hakim. Good save daripada Syahishwaran. Tolakan kepada Daniel di bahagian kanan. Satu hantaran baik ke dalam D-box dan Syahishwaran menumbuk bola keluar, agak berbahaya. Dan adakah peluang untuk menyamakan kedudukan? Tidak. Kelecikkan, cut inside, tiada rakan. Michael cuba melakukan press ketika ini. Zikri. Oh, Zikri dipintas tetapi bola berjaya dikawal baik oleh Haikal. Lambungan ke far post dan melakukan satu tanjalan sahaja yang diperlukan. Masih lagi pegangan bola bersama Melaka. Tolakan kepada Hafiz. Hafiz di bahagian kanan. Lambungan Fusaini dan bola muntah Azim. Oh, kepujian untuk Harif. Sepakan percuma diambil. Oh, apa yang cuba dilakukan itu? Agak berbahaya. Nizaruddin, tolakan. Oh, cantik tendangan ini masuk. Fusaini. Usaha beliau sepanjang 70 minit. Berjaya untuk menggandakan jaringan.
Kita lihat tolakan baik daripada Nizaruddin. Mengejar bola dan berjaya mengesan larian daripada Fusaini. Through ball. Berjaya untuk mengawal bola. Tendangan kaki kanannya sebenarnya terkena tangan Harith yang melantunkan bola ke dalam gawang. 2-0. Dan lambungan dan baik, tolakan ini masih lagi menunggu peluang untuk merembat dan masuk. Jaringan daripada kapten pasukan Muhammad Nasir Basharuddin meletakkan Melaka di hadapan 3-0. Tendangan daripada luar kotak. Nampaknya pemain-pemain Melaka berjaya untuk mencari ruangan yang terbuka. Kita lihat tindakan unduran ke belakang harus diberikan kepujian. Vision daripada Azim yang nampak kaptennya berlari dalam kedudukan terbuka dan begitu tidak tamak. Beliau tahu beliau dah dapat gol dan diberikan peluang kepada Nasir untuk membuka tirai jaringannya. Itu adalah gol keduanya di dalam saingan MBSB Bank Championship 2024 Liga A1 Semi Pro. 3-0. Dan dengan itu tamat sudah. Tiupan whistle panjang daripada Encik Muhammad Fusair menamatkan perlawanan kita pada malam ini. Satu perlawanan yang cukup dramatik. Dengan 3 jaringan berjaya dihasilkan. Inilah dia keputusan rasmi di Stadium UiTM Shah Alam, di mana UiTM United 0, Melaka FC 3, dan boleh disimpulkan perlawanan di babak kedua ternyata lebih bermaya daripada perlawanan di babak pertama. Tetapi apa-apa pun, saya Hafiz Abedi Saiful selaku pengulas rasmi anda terlebih terkurang minta ampun, minta maaf, dan kita jumpa di perlawanan seterusnya di MBSB Bank Championship 2024 Liga A1 Semi Pro. Assalamualaikum, selamat malam, kasih gegar.